doktor pun datang check I. Dia kata, you dah teruk dah ni. I sampai dah darah-darah. Darah-darah. Lepas I cakap, tak apalah, saya nak balik, saya boleh ni, saya okey. Jangan puan, kita tak tahu baby you macam mana. Kita tak tahu you macam mana. Lepas tu, you bayangkan I kat observation room tu, critical zone kan, kita panggil. Zone merah. Daripada pukul 9 pagi, pukul 4 pagi baru dia nak tolak I ke ICU. Ni semua buka kan, tambah wire apa semua sebab oksigen I dah drop. Diorang nak bawa I yang ni kelakar sikit. Dia ni nak bawa ke mana? Diorang tak tahu nak tolak I ke mana kan. Dia ni nak tolak mana? Tak, aku tak tahu. Cuba tengok ni. Rupanya sebab dah ramai sangat. Dah ramai sangat Wan. Lepas tu dia cakap, Puan kena pergi mana? Tak tahu. Dia cakap, I tak tahu. Gila. Tapi bibi I dah pupul apa semua. Dia cakap, tak tahu Dia cakap, ICU. Lepas tu ada doktor lagi satu tengok I. Dah Puan, you dah macam nazak dah Wan. You dah macam mana? Nanti apa jadi? Macam tu. Rupanya BPI, oksigen I dah drop ke, tak silap I 60 kot. I dah memang macam you tahu tak, kalau you, orang kata kalau you dah macam oksigen tu dah tak ada, you memang tak betul lah Wan. I memang macam tu. Apa yang I ingat, doktor rush I pergi ICU. Ada seorang doktor atas I, yang lain semua tolak pergi ICU. Sambil tu CPR I. Tu je I ingat. Tapi I tu cuma tak gerak Biar. Lepas tu alah nak nangis sedih tau sebab I ingat I macam dah nak gone. Doktor macam cakap, no, we cannot lose her macam tu Lepas tu I ingat like apa yang buat kat I macam Alhamdulillah. Sebab I macam I pingsan I tak sedar apa. Sampai dengar doktor cakap, we got her, something like that. Lepas tu I macam I dah pingsan, I tak sedar apa dah. Ya, I sedar I kat ICU. I seorang je sedar masa tu. Yang lain semua kena tidur. You bayangkan, dia tidurkan. I macam lost tau. Kenapa kat sini pula kan? Lepas tu doktor cakap, Hazira, you punya BP drop teruk. I kena cucuk sini. Banyak Sebab dia nak control I punya oksigen dengan BP I memang drop teruk. Tapi I tengok semua kena tidur kan. You bayang, seram Bangun je semua macam, ada yang buka mata tapi nurse cakap dia tidur. Dia ditidurkan tapi dia tak boleh tutup mata. Macam tu. Dia scary. Lepas tu I dengar tak boleh main phone je sebab ICU kan, tempat isolation tu kan. Lepas tu yang buatkan I jadi lagi takut is that doktor kejut I, dia kata baby I dah tak gerak. Baby I dah tak gerak. I macam Macam cakap, I takut baby you dah tak ada, so you kena masuk MRI sekarang. Dia kata macam tu. I minum ubat MRI apa semua. I tak tahu apa jadi. I macam gone, macam lost. Sebab BP you kan, kejap okey, kejap okey. Sebab oksigen you faham, bila oksigen you dah macam low sangat, you macam hanky-panky tau. Macam tak betul. Benda ni betul lah macam tu I punya feelings kan. Tapi ayat doktor tu buat macam I terasa jugalah. Macam I rasa baby you dah tak ada ni. Dia cakap macam tu. So macam janganlah cakap itu, dah lah aku baru bangun kan. Pergi MRI, check apa semua. Dia kata okay, Alhamdulillah baby ada. Cuma baby dah kurang gerak. So baby dah kurang gerak. Diorang kata you kena stay ICU. Kita kena monitor baby ni. Sebab masa tu I baru lagi kan 5 bulan kan. 5 bulan. So doktor kata kalau nak keluarkan ni tak boleh. Tak boleh. Cakap tak apa. So I stay dekat ICU tu selama seminggu. Tapi yang buatkan I scary is I tidur, bangun semua orang yang ditidurkan. Dengan orang yang ditidurkan? Semua ditidurkan. Mandi pun nurse uruskan apa semua. Yang paling phone, tak boleh buat apa. Seminggu tengok I boleh senyap-senyap untuk I tengok BP I berapa.
And in order untuk I keluar, untuk I discharge daripada hospital tu kan, I kena masuk ward biasa. So I ni orang tahu kuat kan. Doktor fisio datang, dia suruh I tiup balloon tu ke apa semua. Memang kalau I cakap I tak boleh buat, I cakap tak apa, buat je. So I memang tunjuk I boleh kan. I tunjuk I boleh. Esoknya 3 hari je kot, 4 hari 5 hari macam tu I kat ICU. Lepas tu doktor cakap, it's okay Azira, kita dischargekan you ke ward biasa. Ward biasa pula Wan, 40 orang Wan. Biasalah kerajaan kan. Tapi yang I paling kesian dekat seorang ni, dia sebenarnya sakit kanser Wan. Tapi sebab dia orang salah tempatkan dia COVID dah 6 bulan dah Wan. Dia duduk dekat situ. So sebenarnya dia kanser. Itu ward ibu mengandung yang COVID. Tapi dia orang tersalah tempatkan dia. So dia macam 2 hari sekali ambil air liur, positif. Macam mana Wan? Dah kalau kau duduk dengan orang-orang COVID kan. Tapi yang buat I lagi sedih is that bila I dapat notification, my husband tak bagi tahu I, anak I pun COVID. I hate her. I dapat notification, husband I lupa nak tukar nombor. So hospital bagi tahu, dia hantar kat I, disahkan Muhammad Haider College bin Muhammad Haziq positif COVID. Itu dah riau kat dia. Call dia, cakap apa tak bagi tahu anak COVID apa semua. Tak yang anak okey apa ni, jangan risau lah apa semua. Betul Haziq video call dengan anak I apa semua. I merayu Wan dekat sister tu.